Hmm. Hmm. Hai semua. Apa khabar? Kejap, Ikuman tengah tengok live Ikuman ni. Apa masalah dia? Content disclosure ke? Ikuman tak buat apa-apa. Kau saya buka tak ada. Kira tu. Hai semua. Assalamualaikum. Jom teman Ikuman moreh dulu. Jom Ikuman nak moreh dulu. Kak Isha thank you. Masuk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Peanut semua dah masuk. Super fan. Macam mana boleh dapat super fan lah? Ikmal makan deng. Nasi putih, ayam bakar dengan kambing bakar. Besar selera kan. Memang besar lah seleranya. Jarang-jarang Kak dapat makan ni moreh kat rumah. Biasanya waktu-waktu macam ni kan kita buat live. Betul tak? Pukul 10 sampai pukul 12. Jarang-jarang kita dapat moreh macam ni. Tu bukan moreh ketua. Moreh lah ni Kak. Akak nak saya moreh apa? Akak takkan nak saya moreh Kinder Bueno. NJ thank you. Fiza thank you. Punch Cup munga-munga tak ketua hari ni? Munga-munga lah saya. Kak Aziz thank you. MV ketua best. Terima kasih. InsyaAllah kalau ada rezeki Kak. Ada rezeki tahun depan bolehlah buat lagu raya seorang. Maksudnya lagu raya kemandiri yang situ. Ikuman tak pernah ada lagu raya Kak. Kira okey lah kan. Kira okey lah. Baru mula-mula nak keluarkan lagu raya ni. Kita berkolab lah sikit kot. Ikmal kita berhusnuzon lah. Tapi sedap kan lagu kan? Sedap kan? Sekali dengan mem lah. Kalau boleh buat je sekali. Okey, ataupun buat sekali dengan Jerung. Ataupun buat MV sekali dengan Jerung. Selamat Hari Raya semua. Dia kalau nak tahu dia trending ke tak, 24 jam pertama. Dia akan tengok beberapa kerap orang dengar, beberapa kerap orang tengok. Kak Cikin, thank you Kak Cikin. Ya Allah, dia masuk-masuk dia bagi roket Kak Cikin. Hati munga-munga. Velo ketua betul. Okey, cerita dia gini. Akak tahu tak? Dulu kali Ikuman kan minat Blackpink. Akak dengar Ikuman dulu minat Blackpink. Jadinya Ikuman ada masuk satu grup tau. Grup global punya. Maksudnya macam ramai lah. Satu dunia punya kita. So cara nak streaming lagu waktu tu kita lawan dengan grup-grup lain lah. Kita orang ni Blinks ni lawan dengan grup-grup lain. Nak dapat 100 juta MV. 100 juta views MV dalam 24 jam. Cara-cara dia kena dengar lagu tu at least 1 minit 30 saat. Lepas tu pangkah, refresh, tekan balik. Sampai 1 minit 30 saat lagi. Tapi diorang kata lagi bagus 2 minit. Lepas tu pangkah, refresh, tengok lagi. Tapi kita orang tengok je. Kita tak buat macam tu. Kita tengok je. Ada yang macam orang kata betul-betul nak cepat tu, ada buat macam tu. 1 minit 30 ke 2 minit. Lepas tu diorang pangkah, diorang tu. Sebab diorang dah dengar. Kita orang dah dengar lagu Blackpink tu. Kita orang dah dengar lagu dia banyak kali. Jadi macam kalau dengar banyak kali muntah juga kan. Jadinya waktu tu kita betul-betul orang kata dah tengok ke MV Go. Dah tengok dah. Dulu waktu kita orang 100 million 24 jam pertama tu lagu How You Like That tak silapnya. How You Like That kot. Kita orang stream sampai macam tu. Dah lama ke live? Baru seminit yang lalu. Tapi memang best lagu tu. Beria ke tu? Ya. Itu yang Iqbal pernah ingat tu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dok praktis lagu Gembiraya. Ketua makan dulu. Okey, kita makan dulu. Ikuman kalau apa-apa memang air teh bunga. Ikuman minat air teh bunga yang yus je. Ikuman minat teh bunga yus je. Sebab kurang gula dia betul-betul rasa macam kurang gula. Tak tahu nak cakap macam mana. Ayah boleh buat Kak Hanairos, thank you Kak Hanairos. Thank you. Ya Allah. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak yang ni pula. Ini apa teh bunga? Ikuman paling tak suka cuba teka air apa? Cuba akak teka. Air apa yang Ikuman paling tak suka sekali? Air kundur. Betul, aku tak suka air kundur. Ikuman suka lah air soya. Ikuman suka soya lah. Ikuman tak suka air kundur.
Macam tu jatuh nombor 2 lah. Tapi kalau dulu kan pergi kenduri, lepas tu dapat air macam air kotak ni kan. Kalau dapat air kundur kan, ya Allah aku semalang sangat hidup. Ya Allah ya Rabbi ya Fatah ya Alim. Sumpah tak sedap lah air kundur tu kak. Saya tengok saya tengok kotak tu, tengok macam timun tu pun saya macam. Tapi Ilham suka sangat air kundur tu. Pelik kan rasa dia. Nak cakap macam air tebu, tak tebu. Tapi macam kenapa kundur? Memang tak minum kak. Ilham yang habiskan air kundur tu. Aku tak tahulah kenapa dia suka minum air kundur. Rasa gula Melaka. Ya ke kak? Macam aneh-aneh gitu kak rasa dia. Saya macam tak boleh nak brain. Kundur boleh jadi air. Saya macam tu lah. Kundur macam bunyi hangit. Bau dia macam bau air tebu tapi masuk arang. Sama macam air lychee kang. Lychee kang tu kundur ke? Kak Pa, Alisa, Izrafi, thank you. Peria maaf cakap. Memang tidak akan aku cuba. Sejuk untuk badan. Dia bagus untuk badan ni. Cepat makan nasi tu. Ya kak, ya. Sambil lah kak. Aduh garangnya. Kalau dulu Ikmal buat live dengan budak-budak, Abang Kemal janganlah makan, cakap lah. Kasih terlalau. Thank you. Kalau dulu Ikmal buat live, dia orang tak bagi Ikmal makan. Dia orang cakap, stop makan, stop. Cakap. Lepas tu aku cakap, lah macam mana ni? Tadi kata nak teman makan, macam mana pula aku nak makan sambil bercakap? Lepas tu, bila kita bercakap, kita makan, kita bercakap, abang tak baik lah kalau cakap sambil makan. Dek kau keluar dulu, aku cakap kau keluar dulu kejap. Nanti kejap lagi adik masuk balik. Okey bang, tengok video abang dulu. Berhentilah bercakap. Dapat kat Wahidah lagi belilah mulut baru. Kau ingat apa? Mulut boleh tambah-tambah kat dahi. Dia dah ajar Nabi dengan jerung. Okey, ni kita punya ayam bakar. Kita rasa ayam bakar dia. Lamanya tak makan benda ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Kambing kak, kambing bakar. Adam kata kemarin makan ayam bakar. Yelah, tadi orang tu berbuka dekat luar, tak ajak pun. Berbuka dekat Serai Pavilion. Kita mampu buka kat rumah je. Makan apa ada je. Tak apalah. Makan je lah apa ada. Lambat je makan. Boleh lah kak. Akak nak. Mamak muda baru nak berbuka. Baru nak buka kak. Lama ke sekejap ketua live ni? Baru je kak, baru masuk dulu kak. Panjang dulu. Hidung cover ketua. Dah kenapa pula dengan hidung ketua? Ketua pula. Dah kenapa pula dengan hidung ni? Kemana? Kak Lala, thank you Kak Lala. Kak Banda, thank you. Sekejap ya. Sekejap tahu. Thank you Kak Moon. Sabar. Ni sahur sekali lah ni. Kenapa nampak kesian? Apa yang nampak kesian? Kak Sniza, thank you.
Kak Ya, thank you. Seribu mimpi berjuta sepi hadir bagai taman sejati di antara lelahnya jiwa dalam resah dan air mata ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Dalam dada ku harap hanya cinta. Siapa cakap macam muda makan salad tu? Tai. Tak baik. Dia kata macam muda makan salad. Sabar ya. Gue. Kak Fairytale, thank you. Kurang ajar Dia kata muka aku macam badak air tengah makan salad. Syaf Jerun, thank you. Biar tak boleh komen. Rasakan. Tak boleh komen kan? Duduk je. Duduk situ. Dah, jangan jilat lah. Siapa yang buat kita orang tak boleh nak komen? Nikmal. Nikmal tutup komen tadi. Cakap lagi macam badak. Cakap. Tapi sedap tu. Sedap lah kau. Thank you Faz kat Jajamu. Thank you. Kejap nak merajuknya. Kemas orang yang mudah marah. Bukan mudah marah, mudah merajuk. Lepas tu kalau kena, lepas tu ready lah. Kemas sekejap je. Tak boleh merajuk lama-lama pun. Dia bagi nasi, dia bagi sup, lepas tu dia bagi kuah yang macam sos Thailand tu. Sedap. Ikmal mudah kesian kat orang. Masalahnya Ikmal cakap pumpa tapi mudah kesian kat orang. Ikmal tak tahu macam mana nak cakap. Nak lagu tadi. First time tengok muda yang makan nasi. Tengah menikmati kambing. Kambing ni lembut kak. Amnish, thank you. Kambing ni lembut. Ayam bakar dia pun lembut. Cucah dengan sos Thai. Sedap. Ikmal beli kat GrabFood tadi. Apa tak kedai dia kat lupa dah nama ni.
Sos tayar macam ni. namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Akak semua moreh apa? Ke tak moreh? Akak jenis tak moreh. Maafkanlah Betul makan real food. Kamu tak boleh makan processed food lah. sempurna mencintaimu. Oh tak moreh. Dalam dada ku harap hanya Kemar berbuka ni lah. berkata. Ni Kemar berbuka ni. Tadi berbuka Kemar makan yogurt. Kemar makan yogurt. Lepas tu minum air Vitagen, minum air masak. Lepas tu ni baru nak buka. Maafkanlah bila hati Lepas kawan baru makan ni. pernah mencintaimu. Dalam dada ku harap Kau tak nanti tak boleh ke cawe, ngantuk. Kenapa orang kata Kemar kurus ah? detik waktu terus berlalu, semua berakhir Mem berbuka dengan siapa hari ni ketua? Mem dia buka dengan G semualah. Filter ketua, kenapa? Sedapnya air teh bunga ni. Sedap tu air teh bunga. Air teh bunga adalah air paling sedap sekali dalam dunia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam nampak kurus, hari ni nampak biasa. Dah tengok anak angkat Ji. Maaf cakap aku tak boleh brain orang bela katak je. Hari tu Ilham nak bela ular. Ji bela katak. Apa masalah manusia ni? Kenapa manusia suka bela benda-benda macam ni? Tolonglah ya Allah. Bosan sangat ke dengan hidup? Aku kira kalau dia bawa tu semalam aku campak dalam kolam katak tu. Apa lagi cucak gecko. Macam dia macam faham tak katak? Macam mana comel pun sebab dia katak. Dia macam tak boleh brain. Ya Kak Siti Nori, thank you Wan, terima kasih. Yang Ilham suka bela si ular. Cakap ya Allah macam mana betul lah manusia ni orang kata dia macam ada taste dia tau. Dia ada cita rasa dia. Contoh macam sebab tu lah kalau kita rasa macam kenapa orang ni dia dengan orang ni kan macam tu. Jadi dia macam cita rasa kita lain-lain. Mudeng tu lagi comel. Ya. Si mudeng tu lagi comel. Katak pun makhluk Allah. Kalau macam tu bela khinzir. Bela khinzir. Khinzir juga makhluk Allah. Bismillah. Bela. Lipas. Thank you ya Allah bagi dia. Lipas, bela lipas. Lalat, bela nyamuk jentik-jentik. Makhluk Allah. Oh, terima kasih. Katak Ji kuat merajuk macam ketua. Tak, geli tengok dia macam, faham tak, mata dia lepas tu mulut dia macam tu. Mungkin sebab Ikmal dibesarkan dengan katak puru tu tau, katak yang warna kelabu tu. Yang Adam nak bela ular, Alung nak bela cicak. Ya, aku tak tahulah manusia keliling aku ni kenapa. Apa yang membosankan hidup dia orang, aku tak tahulah.
Adam lagi best. Nak bela tikus dia macam hamster. Tapi muka dia macam menakutkan sikit. Tak tahu benda apa. Tikus pandan, tikus pondok, tikus mondok, tikus pandan, tikus bulu. Dia nak bela. Kenapa nak bela guinea pig? Guinea pig okey comel. Kucing. Kan okey. Yang dia bela je comel. Kak cuba Kak fikir. Akak letak katak dengan kucing. Mana lagi comel? Katak, kucing. Mana lagi comel? Ikmal kan? Belilah Ikmal. Senang beli Ikmal ni. Tom Yum singgang. Cukup. Pandai pergi tandas sendiri. Pandai jaga diri. Sekejap ni. Jenuh memilih makanan. Sekejap, buka lagu. Tangan kiri kuat kentut. Hey, dia kuat kentut pun cantik ni. Makan apa? Ikmal makan kambing bakar, ayam bakar, nasi putih. Minta ampun, mohon ampun, tiada ampun, sindirlah hati hamba. Tangan kanan, tangan kiri, dah bertepuk hai kanan sumbang hidup. Kuat merajuk kentut. Aika, lama Aika tak masuk live. Kemanalah Aika pergi? Bismillah. Sekejap lagi kita dengar lagu Kita karaoke sekejap lagi lagu Kak Syihah. Lelaki makan nampak kesian. Patutlah Ikmal makan banyak dapat gift tadi. Ketua Menari KA please. Nak ajak mem buat hadiah sikit lagi. Tapi masih berselerak. Ikmal nak cari cekat rambut ni cekat rambut badak. Saya nak cari kat TikTok Shop. Biasa ada kan? Banyak tu hadiah Kak. Buka lah JSG hadiah. Yang mana? Bukan Kak dah bahagia ke Kak? Ketua hadiah saya bersara beg hitam gambar kucing-kucing. Nanti kembali tengok. Sabar ya, nanti kita tengok.
Tahun depan. Minta ampun, mohon ampun, tiada ampun sehinggalah hati hamba. Tangan kanan, tangan kiri, dah bertepuk haikal langsung makin lama. Minta ampun, mohon ampun. Lagu lagi kuat. Tadi sahur apa? Tadi kemas sahur kek lapis dengan sarang burung. Itu je kemas makan. Tiada ampun sendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Pening Vision bagi duit lagi. Belum buka kan? Belum kak. Tak ada pun. Hello? Hello? Datin dia, thank you. Tadi ada meme. Hello? Dengar tak suara saya? Turn left on B17 Jalan Bami, Padang. Ya. Internet saya ke internet siapa ni? Internet mem ke? Hello? Lah, internet dia. Semalam call dia berak. Call dia tengah berak. Dah hilang dah. Oh, dengan GPS eh? Sekejap tau. Sekejap. Hadiah dari Borneo dah buka ke ketua? Belum. Sebab kalau kemah buka, kemah ingat kemah baca kad dia. Tapi tak buka lagi. Sabar. Sekejap Habis dah. Air 2 kotak. Jom. Kejap kak, kejap. Okay. Sorry kak, saya ni jilat jari. Takut nanti macam aku tak suka pula tengok. Okay. Nak join live. Kenapa tak boleh masuk? Kenapa mem tak nak masuk? Mem ni select Kejap tau, saya nak buang sampah sekejap. Kamu berdua sekejap. Siapa sama dia sekejap Ya Allah, tumpah. Kejap semua, Minta ampun, mohon. Tiada ampun, sehinggalah hati. Minta ampun, mohon. Tiada ampun, sendenglah hati amba. Tangan kanan, oye. Tangan kiri, oye. Kejap korang. Minta ampun,
Badan Anaba lagu ini suci murni. Apa ni? Mem sembang dengan kita orang dulu. Dah macam wayang kulit dah. Sakit telinga. Yelah, Ikmal nyanyi je sakit telinga. Faham je. Yelah. Ketua buka lah hadiah. Kejap lagi boleh tak? Kita buka kejap lagi. Kita tunggu dia sign in dulu. Kita tunggu dia tunggu turun dulu. Kita tengok kejap lagi. Kita tunggu kejap lagi. Jangan nekan-nekan. Sabar dulu. Kita sabar dah. Banyak talent dia ni. Buka lagi lah. Itu tadi saya nampak. Hello. Ni Hello. internet mana tadi pakai ni? Minta maaf bang, saya ada internet lah, ada masalah sikit lah bang. Bang, saya nak nyanyi lagu abang boleh ke bang? Boleh nyanyilah. Saya nak dengar sikit lagu yang mana. Saya banyak lagu Selamat buat saya. Hari Raya, semua gembira, hati mulia, hati bunga-bunga, selamat Hari Raya. Tu bang, saya minat abang lagu abang yang tu bang. Yang pak hati munga-munga bang, hati munga-munga bang. Hati munga-munga. Saya try nyanyi lagu tu bang, saya tukar lirik waktu saya berjual tudung. Tudung murah-murah, orang beli bang. Tadi dah jual tudung? Tak ada abang. Tadi saya photoshoot. Oh, Abang dah makan? baru lepas makan tadi. Hebatnya. Yelah, tak ada orang pun nak hantarkan makanan. Makanan sendiri. Nanti ayah hantarkan makanan untuk abang tak? Abang nak berapa troli? Tak yalah troli. Menu je lah. Apa kau ingat aku mentera ke darah ke? Mal, kau nak aku masakkan untuk kau tak? Nak ayam masak kicap. Ayah masak kicap dah masak hari tu. Itu hari tu kau yang makan, aku tak makan lagi. Kau nak ayah masak kicap betul? Ayam masak kicap. Tak pedas tak pedas. Yang tak pedas. Sebab itu aku buat pedas sikit. Tak nak pedas. Tak nak pedas. Nak kicap tak? Apa? Ayam masak kicap memang ada kicap lah dalam tu. Tak semestinya. Kalau aku cakap itu ayam masak kicap tapi aku letak sambal, boleh aja. Ikut aku yang masak. Suka hati akulah. Aku pernah panggil ayam butterfly. Kang main Sam gambar Google Kang. Itulah dia dah lah duduk jauh. Macam mana pula dia nak hantar ayam masak kicap tu? Alah, nanti kalau ada live ke apa, malah aku masak lah. Tak nak yang untuk berbuka. Order lah panda. Apa yang susah? Dia kata tadi dia nak masak. Macam mana ni korang? Yelah, yang kalau kau nak betul-betul buka ikut cita rasa kau, memang pandai lah cerita dia. Aku masak, kau kena ikut akulah. Lala move. Boleh Lala move lah. Dah lah, payah. Aku takut Lala move tu. Abang bawa Lala move tu makan. Benda sedap aku masak sedap kan. Nak ayam masak kicap, singgang ke, tom yum bodoh-bodoh ke, nasi putih. Oh, minta maaf Mal. Dengan aku tak ada tom yum bodoh-bodoh Mal. Tom yum aku semua ada degree Mal. Tom yum aku 4 flat dekan. Ayam masak kicap aku, ayam masak kicap PhD tau. Semua Ya, orang tak Mat. percaya aku pandai masak. Kau pandai Semua orang tak masak. percaya. Ya Rabbi, Engkau lah suri balik rumah. Engkau suri rumah paling berjaya. Pandai masak, pandai lipat baju, pandai kemas rumah. Pandai tinggal stokin. Iya, jangan. Inside joke. Kena pandai bezakan. Pandai tinggal stokin dekat Renai.
Kau semua tahu. Kau diam. Buat YT masak-masak sama-sama lah. Kan kita ada post video kita masak-masak ni. Masak apa tu? Peyek. Ya, kita bukan setakatnya buat video. Kita masak-masak tu siap buat lagu. Lagu Ha. ni. Sam masak nasi dalam bambu. Sam bakar kayu atau kayu. Sa pasti ayat-ayat orang baru. Aduh. Kau kat mana? Dah nak balik dah? Dah nak balik lah. Malam ni nanti nak call lagi sekali macam semalam boleh ke Mal? Wow, semalam daripada topik ni Macam-macam topik lah buat. sampai ke topik keagamaan, sampai ke topik akhirat, Kiamat, syurga, segala Kiamat. neraka. semua. Macam-macam. Bima Kita Sakti orang pun kita bercall. orang borak semalam. Ya, pasal kasyaf, Entah apa dia borak entah. Inputnya pasal tak ada. kasyif, Output macam-macam. Kita orang kan memang macam tu lah. Call. Macam-macam cerita rupanya. Aduh. Dan dah boleh kot. Macam aku just nak nasihat lah siapa-siapa yang kat dunia ni yang macam ada hobi untuk membela katak dan ular boleh berhentilah aku aku setuju. lepas tu dia share dekat status pula tu. Aku buka-buka je aku tu. Aku dah gitu dah. Tapi apa salahnya Mal? Dia nak membela katak tu, orang kata itu ialah mulia, menjaga ciptaan Allah, dapat pahala. Aku suka katak tu. Nama dia apa je? Kak Poci apa? Tapoci. Aku bagi itu first name dia, aku bagi last name tak katak tu Sering. Nama dia Tapoci Sering. Tapoci Sering. Macam Apache Sering. Katak tu gangster tau Mal. Adik aku nak bela ular, Adam nak bela ular, Along nak bela cicak, yang Ji bela katak. Aku tak tahulah korang ni. Tolong bersyukur malam aku tak bawa semalam. Okey lah Mal. Kalau dia bawa memang aku balen dalam kolam tau katak tu. Memang aku Aku pun macam nak plan nak bela juga. Tapi aku tengah cari lagi. Aku tengah nak bela udang. udang nak apa? Udang okey. Aku nak bela udang yang kacuk dengan ular. Kalau boleh dapat udang tu, ular tu ada kaki udang. Kira kalau aku masak ular tu aku kena remove dia punya kepala dulu. Kaki dulu.